Pengasasnya telah mengaku sebagai seorang Nabi yang diutuskan wahyu pada tahun 1863, di mana dia mendakwa perutusannya adalah bertujuan untuk menyatukan semua agama yang wujud di dunia ini kepada satu yang saya adalah mewakili Menteri dengan Kerajaan Langit untuk satu padu, untuk satu padu manusia, tak kira bangsa dan tak kira agama. Kita ini sebagai dilantik oleh kerajaan Tuhan untuk bersatu padu. Saya cipta agama Hindu dulu. Saya pencipta agama Hindu ni. di mana bersyair memuji nama Ayah Pen dianggap lebih baik daripada berzikir atau menunaikan solat. Na'udzubillah. Saya berjumpa dengan Ayah Pen sendiri di langit saya jumpa. Jadi Ayah Pen ni adalah Tuhan bagi saya. Dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Sedangkan saya lengok lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Nak rayaknya kelebihan, kebesaran, ketinggian dia. Malah mereka turut membina teko gergasi pasu setinggi 2 tingkat serta payung kuning yang menelan kos jutaan ringgit. Teko itu didakwa mengandungi air suci yang perlu diminum oleh setiap pengunjung yang datang ke upacara pemujaan. Ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang begitu. Jika benar bahawa Kaabah betul-betul ada di Petra dan bukan di Saudi Arabia, Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah agama iblis. Imam Mahdi bawa syariat baru. Imam Mahdi dah muncul dan syariat baru ini mengatakan solat 5 waktu, cara itu dibatalkan. Cuma dia punya tujuan, dia nak hapuskan sebanyak mungkin pembuktian bahawa Ali sepatutnya ganti Rasulullah. Alhamdulillah, saya telah menemui pintu bagi mengenali dan sampai kepada Imam Al-Mahdi AS, iaitu Abdullah Hashim Abba Al-Sadiq AS. Yang menyatakan yang awal itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak juga diperanakan dan juga tidak dilahirkan. Nabi Muhammad SAW juga adalah induk bumi dan semua makhluk adalah cahaya nur baginda yang disuruh Allah padanya. Dan saya juga berpegang bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemegang pangkat bagi Allah. Ya. Sebab begitulah Nabi Muhammad tiada kemaluan. Ya. So korang boleh berfikir mana yang benar atau salah. Ya. Tapi saya rasa benda ni benar dan sahabat kami pun rasa benda ni benar. Ya. Kami Saya menyeru. pun tak faham kenapa Jabatan Fatwa Negeri Johor memfatwakan ajaran Sihab ni sesat, padahal ia adalah kebenaran. Dan jika korang berminat nak tahu lebih lanjut, bolehlah jumpa kami berempat.